Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya nak beritahu sesuatu, iaitu tidak lama lagi kita akan menjelang Ramadan. Perkara yang selalu kita dapat aduan setiap tahun adalah berkaitan banyak sangat tawaran-tawaran pelaburan yang tidak wujud ini akan berlaku, yang di mana mereka akan mencari protegi ataupun mencari peluang untuk mendapatkan protegi yang di mana untuk mereka menjadikan tempat untuk mereka menawarkan satu-satu perniagaan yang di mana menjanjikan keuntungan bulan dan bintang. Ini biasa berlaku setiap tahun. Jadi ramai orang sedang buat persiapan untuk bulan Ramadan ni. Semua orang ada perniagaan yang boleh diinvest, ada perniagaan yang boleh dilabur, semua ni pasti akan ramai yang akan terjebak dan kecundang akhirnya. Jadi sebab tu saya bagi tahu, saya faham ramai yang nak buat persiapan untuk bulan Ramadan untuk berniaga, tapi pastikan carilah perniagaan yang jelas, yang betul-betul ada perniagaan yang wujud. Jadi kalau nak kena jual air balang sekalipun, juallah air balang. Kalau nak kena meniaga putu piring, meniagalah putu piring. Kalau nak kena meniaga kuih kuih pelita, meniagalah kuih pelita. Tapi pastikan anda melabur dan anda berniaga tempat yang betul. Sebab banyak sangat setiap kali masuk bulan Ramadan, akhir raya, ramai sangat yang kena tipu. Dan korang jangan tanya kenapa penyangak-penyangak ni buat tawaran perniagaan yang tak wujud ni, yang menjanjikan keuntungan bulan dan bintang pada korang ni. Sebab memang dia punya kejar untuk kepentingan peribadi. Dia tak pernah fikir pun orang nak susah ke, orang nak lalui apa, dia tak pernah fikir. Yang dia tahu, dia nak dapatkan keuntungan peribadi untuk kayakan diri sendiri, untuk majukan diri sendiri tanpa fikir kesusahan dan keperitan orang lain. Jadi sebab tu saya bagi tahu, nak masuk bulan Ramadan ni, tolong jangan terjebak dan tolong buat kajian, tolong memperhalusi apa sahaja perkara bidang yang nak kita laburkan. Sebab memang kalau dah kena tipu, memang chances untuk dapat duit balik ni memang 50% lah. Boleh katakan 50%, 90% pun kadang-kadang yang tak dapat balik pun ada. Kadang-kadang daripada 100% mungkin 30% kau boleh dapat balik. Ada yang tak dapat langsung. Jadi sebab tu, daripada kita terjebak dalam modus operandi mereka yang terus menawarkan pelaburan perniagaan yang tak wujud ni, lebih bagus kau pergi meniaga benda yang wajar, benda yang betul. Meniagalah bantuan Ramadan ke, meniagalah popiah ke, meniagalah apa benda pun, meniagalah air tebu ke, kau meniagalah air balang ke apa semua, tapi itu perniagaan yang wujud. Sebab ini adalah musim. Bukan musim apa? Musim macam mana diorang sedang mencari jalan untuk meraih pendapatan. Sebab tu saya bagi tahu, kalau korang nak pergi meniaga benda yang jelas. Contoh nak jadi ejen. Contoh ejen kepada bulan bintang ke, ejen kepada era ke, ejen kepada kurta-kurta yang ada yang memang jelas. Ejen kepada soft punya ni, baju Melayu baru yang soft ni ke. Nak jadi ejen kepada penjualan minyak wangi, biar ada barang, reality. Ada barang tu kau ambil dan kau boleh jual. Kalau kau nak melabur pun, kau melabur kepada perniagaan yang kau nampak wujud. Oh, ada baju Melayu. Oh, ada minyak wangi. Oh, ada kurta. Oh, ada perniagaan. Jangan melabur suka hati kau. Jadi sebab tu hati-hati. Ini adalah musim dan tolong berhati-hati. Jangan sampai engkau menjebakkan diri engkau ke kancah penipuan yang begini. Saya mohon sangat-sangat. Sebab apa? Sebab saya khawatir bila ada yang menjanjikan keuntungan bulan dan bintang ni, kau percayalah bulat-bulat. Bodoh, jangan bodoh pergi percaya, jangan jadi kurang bijak pergi percaya. Sebab apa? Memang kau nak dapat duit balik ni tak ada, pasal duit dia dah simpan bawah tanah. Dulu scammer, kalau kita lihat, diorang taklah begitu pandai macam saat ni. Sekarang ni orang pandai. Kalau diorang tipu duit orang 10 juta, duit dah siap-siap simpan 3 juta. Apa pun nak jadi, diorang takkan lepaskan duit ni untuk pulang balik. 7 juta je kadang-kadang dia pulang balik. 3 juta dia takkan pulang. Sebab apa? Dia tahu dia akan berhadapan dengan polis. Polis akan buat tanggapan. Dia tahu dia akan berhadapan dengan mahkamah. Dia perlukan peguam. Dia perlukan duit ikat jamin. Dia tahu kalau dia kena tuduh, kalau dia masuk penjara, dia tahu kehidupan dia dalam penjara berapa tahun tu. Dia dah siap buat persiapan ni untuk memastikan dia duduk dalam penjara dalam keadaan tenang, duit ada dalam simpan. Dia keluar, dia tahu dia boleh menggunakan perniagaan yang baru. Kalau
perniagaan itu melibatkan jenayah penipuan. Kalau jenayah penipuan itu melibatkan jenayah sivil, dia tahu kalau dia lawan lawyer dia pandai pusing, dia lepas. Bila dia lepas, dia dah selamat. Jadi duit dia boleh digunakan. Sebab tu tolong berhati-hati. Saya minta korang jangan cepat terperdaya walaupun kau kenal dia pun. Sebab baru-baru ni ada dia kenal bersahabat, tapi sahabat dia mana tahu sahabat dia nak kena tipu dengan orang lain. Sebab tu kalau orang ni nak tawarkan pelaburan yang tak wujud ni, engkau pergi sama-sama. Kalau nak tawarkan pernikahan, kau pergi turun padang. Walaupun tu sahabat kau, jangan ada istilah aku bagi sebab engkau, aku bagi sebab engkau sahabat aku. Tak ada ni istilah-istilah. Sebab kadang-kadang sahabat kita pun perlukan duit, dia pun cari perniagaan, jadi perniagaan tu tak wujud. Jadi dia pun kena tipu, engkau pun kena tipu. Jadi dua kali kena tipu. Jadi tak payah. Sebab tu apa-apa perniagaan yang dicadangkan, engkau pergi memperhalusi satu persatu, pergi secara detail, tengok betul ke perniagaan ni, wujud ke perniagaan ni, betul ke ada perniagaan ni, barulah engkau melabur dan barulah engkau berniaga. Bagi saya senang je lah. Engkau berniaga benda yang wujud, benda yang ada. Itu saja. Assalamualaikum.